Anda tahu tak, selalunya bila kita sembang pasal dasar kerajaan atau pengurusan sekolah, mesti ada satu jangkaan yang benda ni lambat, sangat lambat. Ya, mesti terbayang fail-fail tebal di atas meja. Betul. Bayangkan macam ni, anda sedang memandu di jalan raya yang sesak teruk. Anda ada niat yang baik, mungkin anda mewakili sebuah syarikat swasta yang nak derma kelengkapan komputer dekat sekolah berdekatan. Niat yang sangat mulia tu. Kan? Tapi bila anda sampai saja, anda terpaksa berhadapan dengan tembok birokrasi, borang yang berlapis-lapis, kelulusan yang makan masa berbulan-bulan. Terpaksa pergi dari satu pejabat ke pejabat yang lain. Ya, tepat sekali. Dan akhirnya semangat anda luntur macam tu saja di pertengahan jalan dan sekolah tu langsung tak dapat apa-apa bantuan. Dan murid-murid yang rugi akhirnya. Betul. Jadi, fokus sesi selaman mendalam kita pada hari ini adalah untuk membongkar satu rancangan revolusioner. Kita sedang melihat bab 8 daripada Dokumen Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM mengenai Trust Strategik 5. Satu dokumen yang sangat penting sebenarnya. Sangat penting. Misi kita hari ini jelas, iaitu untuk faham bagaimana KPM merancang untuk meruntuhkan tembok birokrasi ni sepenuhnya. Macam mana mereka nak ubah cara sekolah bekerjasama dengan orang luar. Orang luar di sini maksudnya community kan? Ya, sama ada anda tu ibu bapa, wakil syarikat swasta, NGO. KPM nak tukar sistem yang memeningkan ni kepada satu ekosistem digital yang lancar, adil dan pantas. Perkara yang paling menarik di sini ialah asas falsafah di sebalik dokumen ini yang secara radikal mengubah cara kita melihat institusi sekolah itu sendiri. Maksudnya macam mana tu? Selama berpuluh tahun kan, kita selalu beranggapan yang pendidikan ni adalah tanggungjawab mutlak sekolah. Tanggungjawab cikgu semata-mata. Oh, macam ibu bapa hantar anak ke sekolah, lepas tu serah bulat-bulat pada cikgu. Betul. Tapi dokumen dasar ini meletakkan satu kesedaran baharu yang sangat mendalam. Pendidikan bukan lagi tanggungjawab sekolah semata-mata. Ia adalah usaha seluruh masyarakat. Usaha bersama, ya? Ya. KPM menyedari yang tak kira berapa besar peruntukan kerajaan, sekolah masih perlukan kepakaran industri, jaringan korporat dan sumber komuniti luar. Ini penting untuk bina ekosistem yang kalis masa hadapan. Wow! Jadi untuk pendengar di luar sana, tak kiralah sama ada anda seorang CEO yang nak sumbang komputer atau pesara yang nak mengajar secara sukarela, pintu sekolah kini dibuka luas untuk anda, tanpa pening kepala. Tepat sekali. Kolaborasi yang kita tak pernah lihat sebelum ni. Mari kita rungkai perkara ini. Sebelum kita pergi lebih jauh ke arah penyelesaian canggih KPM ni, kita kena faham dulu kenapa sistem sekarang ni rosak. Kita kena lihat pada akar umbi masalah tu. Betul. Saya suka bayangkan situasi ni macam ni. Bayangkan anda nak bagi hadiah kasut dekat kawan anda. Okey, hadiah kasut. Niat yang sangat mudah, kan? Tapi sebelum anda boleh bagi kasut tu, anda kena isi 5 borang berbeza. 5 borang untuk sepasang kasut? Ya. Lepas tu kena pergi 3 pejabat kerajaan yang berbeza dan tunggu 3 bulan untuk dapatkan cop kelulusan. 3 bulan kawan tu tunggu berkaki ayam? Dan bila proses tu akhirnya selesai dan kasut tu sampai, baru anda sedar yang kawan anda tu sebenarnya perlukan cermin mata. Bukannya kasut. Kasihan kawan tu. Tapi analogi tu sangat tepat, iaitu ketiadaan data berpusat. Ketiadaan sistem berpusat. Ya, permohonan dibuat secara manual sekarang ni. Tanpa sistem yang memusatkan maklumat keperluan sekolah, kerjasama ni jadi sangat tak berstruktur. Ia cuma bersifat sementara. Oh, maksudnya tak mampan lah. Betul, tak mampan. Hari ni ada syarikat multinasional datang buat program CSR. Mereka cat dinding sekolah, ambil beberapa keping gambar. Untuk masuk dalam media sosial korporat mereka. Ya, dan esoknya mereka pergi. Tiada kesinambungan langsung. Selain daripada isu tu, tanpa data berpusat ni juga, kita berdepan dengan masalah ketidakadilan agihan sumber. Oh, maksud anda wujud jurang antara sekolah bandar dengan sekolah pedalaman hanya sebab logistik? Tepat sekali. Sekolah di bandar selalunya ada kelebihan. Mereka lebih mudah diakses. Persatuan ibu bapa dan guru mereka pun biasanya ada jaringan hubungan korporat yang kuat. Jadi mereka asyik dapat tajaan yang berulang-ulang? Ya. Tapi cuba bayangkan, sekolah di pedalaman Sabah atau Sarawak.
Mereka mungkin ada keperluan infrastruktur yang jauh lebih mendesak. Tapi mereka terpinggir. Terpinggir sebab profil mereka tak kelihatan di mata penderma di Kuala Lumpur. KPM hilang potensi pelaburan bernilai jutaan ringgit sebab ketiadaan ekosistem yang telus ni. Dan berdasarkan rujukan kita, penyumbang pun selalu rasa usaha mereka tak dihargai sebab tak ada sistem pengiktirafan rasmi. Betul. Jadi, memandangkan birokrasi ni adalah punca utama segala masalah, macam mana strategi 1 KPM mengubah suai peraturan permainan ni? Langkah yang paling besar adalah KPM menyelaraskan semula dan membersihkan dokumen dasar yang dah lapuk. Membuang syarat-syarat yang tak relevan. Ya, mereka sedang menambah baik dokumen macam surat perkeliling ikhtisas, SPI bilangan 3 dan 5 tahun 2018. Dan juga surat makluman Mei 2023 kalau tak silap saya. Tepat sekali. Dokumen lama ni pada dasarnya paksa penyumbang lalui pelbagai lapisan kelulusan, undang-undang yang rumit hanya untuk derma buku. Untuk buku saja pun. Ya, jadi sekarang KPM perkenalkan kelulusan dalam talian. Ia datang dengan carta aliran yang sangat jelas. Kelulusan dalam talian itu satu lonjakan yang sangat besar dari zaman fail berhabuk tu. Betul, jauh lebih pantas. Dan saya nampak ada satu terma yang digunakan di sini, iaitu autonomi terkawal diberikan kepada institusi pendidikan. Ya, kuasa tak lagi desentralisasikan sepenuhnya. Maksudnya, pengetua sekolah boleh terima sumbangan tertentu secara terus tanpa lalu kementerian. Ya, untuk mempercepatkan proses. Tunggu sebentar. Saya kena jadi peguam bela dekat sini. Silakan. Memberi autonomi terkawal kepada sekolah untuk terima dana memang kedengaran hebat dan cepat. Tapi, tidakkah ini buka ruang kepada salah urus atau ketirisan di peringkat sekolah kalau tak dikawal ketat? Jika kita kaitkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, KPM sangat sedar tentang risiko tu. Autonomi ni bukan bermaksud bebas tanpa sebarang pantauan. Okey, jadi macam mana mereka kawal? Autonomi ni diimbangi dengan proses yang digitalkan sepenuhnya. Dulu surat boleh hilang kan? Ya, fail boleh tersalah letak. Sekarang, dengan kelulusan dalam talian, setiap sumbangan wujudkan jejak audit digital yang kekal. Jenis aset, tarikh, penerima, semua direkodkan dalam pangkalan data. Tapi kementerian masih boleh pantau bila-bila masa. Betul. Dan bila ada audit digital macam ni, KPM boleh wujudkan kerangka pengiktirafan rasmi. Dari peringkat sekolah sampai ke peringkat nasional, penderma akan dihargai. Baiklah, jadi KPM dah buang birokrasi, proses pun dah digitalkan, tapi ini tak semestinya selesaikan isu agihan tadi kan? Maksud anda jurang geografi tu? Ya. Macam mana KPM nak pastikan syarikat di KL ni berhubung dengan sekolah daif di pedalaman Sabah? Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Ya, sebab di sinilah teknologi mainkan peranan. Strategi 2 KPM. Strategi 2 ni membincangkan pembangunan sistem akses tunggal atau SAT. SAT ni direka sebagai satu pelantar digital sehenti. Anda tahu, bila saya baca pasal algoritma SAT ni, ia ingatkan saya pada aplikasi janji temu. Aplikasi janji temu? Ya, macam Tinder tapi untuk sumbangan sekolah. Oh, itu perbandingan yang sangat tepat sebenarnya. Kan? Algoritma ni akan pastikan sebuah syarikat teknologi di KL yang nak sumbang komputer akan dipadankan terus dengan sekolah pedalaman yang memang melaporkan kekurangan peranti. Ya, secara automatik. Syarikat tak perlu cari sekolah. Sekolah tak perlu buat kertas kerja tebal, memohon tajaan. Padanan dibuat berdasarkan keperluan sebenar. Tak ada lagi isu kawan perlukan cermin mata, tapi dapat kesut tadi. Memang betul. Apa yang sedang berlaku di sini ialah ketelusan data. SAT ni alih kuasa daripada sistem lama, iaitu siapa yang anda kenal kepada apa yang data tunjukkan. Ia lebih adil kan? Sangat adil. Di dalam SAT tu ada papan pemuka, interaktif dan peta keperluan nasional. Penyumbang boleh tengok sendiri lokasi sekolah dan tahap keperluan mereka. Dan penyumbang boleh tengok impak jangka panjang bantuan mereka. Ya, ini sangat menyumbang kepada keadilan sosial dalam sektor pendidikan. Tapi bina sistem untuk ribuan sekolah ni bukan benda kecil. KPM buat ni secara berfasa kan? Betul, ia ada 4 fasa. Pertama, pembangunan asas. Kedua, reka bentuk dan konfigurasi. Ketiga, ujian rintis. Dan akhir sekali, pelaksanaan penuh secara nasional. Fasa pertama tu sangat teknikal kan?
Mereka kena buat kodifikasi piawaian data. Ya, bayangkan kalau tak ada kodifikasi, sekolah minta kelengkapan ICT, tapi syarikat tawarkan komputer riba. Sistem mungkin tak padankan mereka berdua. Sebab sistem ingat tu dua benda berbeza. Tepat. Jadi, kodifikasi ni memastikan bahasa data tu seragam. Dan dalam fasa 2 pula, mereka pastikan pematuhan undang-undang data peribadi terjaga. Semestinya, data operasi korporat dan data murid mesti dilindungi. Dan KPM tak buat semua ni berseorangan. Mereka bekerjasama rapat dengan yayasan macam Yayasan Didik Negara dan Yayasan Guru Tun Hussein On. Okey, jadi kita dah ada dasar baharu yang pantas dan platform SAT macam aplikasi Tinder untuk tajaan. Semuanya nampak sempurna. Dari segi pengurusan, ya. Tapi pendidikan ni bukan sekadar bagi peranti digital atau wang ringgit saja. Ia perlukan sentuhan manusia. Ia perlukan ruang fizikal yang kondusif. Ya, di situlah bermulanya strategi 3 dalam dokumen dasar ini. Komitmen fizikal dan manusia. Sebab teknologi saja tak cukup kalau kita tak ada penggerak manusia yang berkualiti, betul tak? Betul. KPM sangat faham perkara ini. Kita masih ada kekurangan pendidik pakar dan kaunselor, jadi KPM merangka program sukarelawan pendidikan secara besar-besaran. Sukarelawan pendidikan? Melibatkan siapa tu? Mereka nak menggembling tenaga pelajar IPT, pesara guru, kaunselor dan golongan profesional dari industri. Sekejap. Realiti program sukarelawan sebelum ni selalu mengecewakan. Maksud anda program Touch and Go? Ya, sekumpulan orang korporat datang hujung minggu, cat bangunan sikit, tangkap gambar masuk Instagram, lepas tu hilang. Macam mana KPM nak elak benda ni berulang? Itulah bezanya kali ni. Sukarelawan pendidikan ni akan disepadukan dalam ekosistem SAT yang kita bincang tadi. Oh, jadi mereka pun dipadankan secara digital? Betul. Mereka bukan datang buat acara bebas. Mereka dipadankan berdasarkan keperluan kurikulum. Maksudnya ia berstruktur? Ya. Contohnya, kalau sekolah perlukan modul literasi keuangan, SAT akan padankan sekolah tu dengan seorang pesara akaunten. Akaunten tu mungkin mengajar untuk satu modul penuh selama 3 bulan. Bukan sekadar datang 3 jam pada hari Sabtu? Tepat. Jadi, ada kesinambungan dan impak mereka dijejak dalam sistem. Jadi, apakah maknanya semua ini? Untuk anda yang sedang mendengar sekarang ni, kalau anda seorang jurutera bersara atau pakar seni, kepakaran anda kini adalah aset yang dicari oleh KPM. Anda ada nilai yang sangat besar. Ya, anda bukan sekadar penonton lagi. Anda boleh masuk dan bentuk masa depan pelajar. Dan selain daripada sentuhan manusia, strategi 3 ni juga tekankan fasiliti yang luas atau fleksibel. Salah satu inovasi yang paling saya suka ialah bilik darjah modular. Bilik darjah modular. Bila saya baca pasal ni, saya terus terbayang blok mainan Lego. Konsep Lego tu analogi yang sangat tepat. Adakah KPM betul-betul masukkan kelas pasang siap macam tu? Ya, secara tradisional, kalau sekolah tiba-tiba jadi padat, nak bina bangunan konkrit baharu tu makan masa bertahun-tahun. Kena tunggu bajet. Kena buka tender lagi. Betul. Jadi, dengan reka bentuk modular ni, KPM ada penyelesaian pantas. Ruang pembelajaran ni pasang siap boleh dipasang dengan cepat di lokasi mendesak. Wah, ini memang penyelesaian yang luar biasa. Terutamanya kalau ada krisis macam banjir di Pantai Timur. Ya, sekolah rosak, pelajar tak boleh belajar. Daripada tunggu bulan-bulan, bilik darjah modular ni boleh dipasang terus di kawasan selamat. Murid tak tertinggal pelajaran. Pragmatisme macam ni yang kita perlukan. KPM juga rancang nak bina pusat kecemerlangan bakat sukan dan seni bersama sektor swasta. Maksudnya pembelajaran tu berlaku di luar bilik darjah juga? Ya, dan ada satu bayangan visual dalam dokumen rujukan kita yang sangat menyentuh hati saya. Visual yang macam mana tu? Ia gambarkan sekumpulan masyarakat, ada penduduk tempatan, pemimpin komuniti, orang luar, semua berdiri bersama murid. Di mana mereka berkumpul tu? Bukan dekat bangunan mewah, tapi dekat sebuah bangunan luar bandar yang bumbungnya cuma nipah. Bumbung nipah. Visual tu memang menceritakan skalanya kan? Ya, bukti fizikal bahawa bangunan konkrit tu bukan segala-galanya. Bila pintu kerjasama dibuka, pendidikan tu sendiri yang mengikat komuniti bersama-sama. Sangat menginspirasikan. Baiklah, mari kita lakukan satu rumusan pantas tentang apa yang kita bincangkan hari ini. Okey, silakan. KPM sedang menukar gear. Daripada sistem birokrasi berlapis yang melemaskan kepada otonomi terkawal.
Dan juga sistem SAT yang telus tu. Ya, pelantar peladanan digital. Kemudian kita ada kemasukan tentera sukarelawan profesional sehinggalah kepada bilik darjah modular yang canggih tu. Semuanya untuk satu matlamat, demi murid. Memang satu perubahan sistemik yang menyeluruh. Tapi, kalau kita tenung betul-betul vision KPM ni, ia bawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Oh, saya sentiasa suka bila kita sampai di persimpangan falsafah ni. Apakah persoalan besar tu? Cuba fikirkan. Dengan wujudnya sistem SAT yang boleh hubungkan murid secara terus kepada pakar industri di seluruh negara, Okey. dan dengan adanya bilik darjah modular yang boleh dipasang siap di mana-mana sahaja dengan pantas, adakah dalam dekad akan datang, definisi fizikal tentang sekolah itu sendiri akan lenyap? Lenyap, maksudnya? Mungkinkah sekolah pada masa depan bukan lagi merujuk kepada sebuah bangunan yang ada pagar? Sebaliknya, seluruh bandar dan komuniti itu sendiri adalah bilik darjah anda. Wow, itu satu pemikiran yang sangat mendalam. Kalau sesiapa pun boleh jadi pendidik melalui SAT dan mana-mana ruang boleh jadi kelas pasang siap, konsep sekolah konvensional memang akan berubah sepenuhnya. Ia berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar. Ini, teruslah perhatikan perubahan di sekeliling, berfikir secara kritis dan memandangkan pintu pagar sekolah kini telah dibuka luas. Mungkin dah tiba masanya untuk anda mendaftar sebagai sukarelawan? Ya, mungkin tak lama lagi. Kepakaran anda sangat diperlukan. Terima kasih kerana menyertai sesi Selamat Mendalam kita pada hari ini. Teruskan memerhati dan selamat tinggal semua. Don't forget to subscribe and share.